Kali ini customer daripada Puncak Jalil, Ducati Hypermotard. Model ni agak lama sikit, motor tak jalan. Nak buka tu tak susah sangat, tapi kena jaga-jagalah, takut ada nut yang loose. Tapi aku kena belikan special nut saiz 28. Sebab aku tak pernah ada lagi saiz 28 tu. Sebelum ni 28 tu aku pakai untuk Kajiva Metro. Aku tak tahu pun Ducati kena pakai saiz yang sama. Aku buka tayar superkosa dia yang dah crack tu, tukar dengan tayar Angel GT Pirelli. Boleh je pakai tool ni untuk masuk tayar touring. Yang menjadi pengajaran baru untuk kali ni, tayar touring tak boleh masuk. Biasa aku buat tayar superkosa masuk dekat rim Ducati ni. Sebab rim Ducati ni dia ada one sided area. Untuk tayar superkosa boleh masuk. Untuk tayar touring dia kena pakai rotation yang biasa. Kanan. Pusing belah sana. Jadi terpaksalah aku bawa ke kedai untuk buat pasang balik. Kalau macam ni aku tak adalah charge customer. Aku charge harga biasa je. Ini semua damage untuk aku lah. Pengajaran baru. Alright, itu saja. Selamat Hari Raya Aidiladha. Hati-hati balik kampung. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.